Kita kena rasa ayat ni tuju pada kita. Dan kita kena tanya soalan. Apa yang Allah nak daripada aku melalui ayat ni? Allah nak apa? Allah nak bagi tahu apa ni? Belajar. Ha? Belajar. Belajar apa dia? Belajar ilmu Allah. Tapi Allah nak bagi tahu ilmu dia macam mana tadi? Banyak gila. Kalau tebang semua pokok jadikan pen, kemudian air laut pula. Air laut ni 70% gunakan sebagai darat untuk tulis ilmu aku. Habis dah air laut, tambah lagi? 7. Bukan 7 je, tambah. Kalau habis, tambah. Habis, tambah. Pen dah habis. Pokok-pokok semua dia tebang dah. Dia jadikan pen. Air laut pun dah tambah-tambah habis. Ilmu Allah masih tak habis. Apa yang Allah nak beritahu? Banyaknya ilmu. Banyaknya? Allah bukan nak beritahu ilmu Allah tu banyak. Allah nak beritahu sebenar di sebalik itu apa dia? Kuasa dia. Ha? Kuasa dan kehebatan Allah tu tak boleh disukat oleh akal manusia. Maka, kalau ilmu aku hebat, banyak, tak habis-habis. Dengarlah cakap aku. Semua benda aku tahu. Kita kalau dengar seorang tok guru ke, semua benda dia boleh cakap. Semua dalil dia boleh keluar. Kita rasa apa? Hebat tahu. Kita dengar tak cakap dia. Padahal ilmu tok guru tu nak banding dengan ilmu Allah hanya sikit je. Allah kata, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu tidak diberi ilmu melainkan sikit je. Sikit je. Yang aku bagi pada kamu, walaupun pada Nabi, nak banding dengan yang aku ada, sikit je. Tengok Allah buat contoh. Ilmu kita ni, kita yang rasa hebat sangat, sombong lah. Kan? Kalau kita nak tulis ilmu yang kita ada, perlukan berapa pen? Satu pen tak habis. Sebelum dakwah pen habis, ilmu kita dah habis. Betul tak? Betul. Berapa botol dakwah perlukan untuk cerita ilmu kita? Tak payah betul. Apa nak sombong ni? Ha? Belagak berkamai sampai tak nak belajar.